Bilakah dia akan keluar? Dia akan keluar dekat-dekat dengan kemunculan tanda besar yang pertama. Di penghujung tanda kecil. Dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Bazzar, Al-Imam Ibn Hibban, dan sanad hadis ni sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tumla'annal ardu jawran wa zulma." Kata Nabi, bumi ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Kalian akan tengok, kejahatan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Sama tak dengan zaman kita? Zaman ni lah. Orang tinggal solat banyak, orang tak tutup aurat banyak, bunuh banyak. Riba diamalkan oleh orang Islam dan bukan Islam secara berleluasa. Apabila bumi ini dipenuhi oleh kejahatan dan kezaliman. Nabi kata ketika itulah ba'athallahu rajulan. Allah akan menghantar seorang lelaki. Dia mesti lelaki. Minni, daripada keturunanku. Ismuhu ismi, namanya seperti namaku. Wasmu abi ismu abi, nama ayahnya seperti nama ayahku, kata Rasulullah. Maksudnya namanya apa tuan? Imam Mahdi ni namanya Muhammad bin Abdullah. Fayamla'ul arda qistan wa adlah kama muliatil ardu jawran wa zulma. Ketika itu tuan-tuan, setelah habis berperang apa semua, disebarkan Islam, setelah menang peperangan, beliau akan menjadi pemimpin nombor 1 dunia ini. Muka bumi ini akan dipimpin oleh seorang khalifah. Dia adalah khalifah Islam. Semua orang, Islam dan bukan Islam, akan tunduk di bawah pemerintahan Al-Mahdi. Ciri-ciri seseorang itu Imam Mahdi. Dia mestilah seorang lelaki. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, namanya mesti Muhammad, nama ayahnya mesti Abdullah. Imam Mahdi yang original ni, Nabi kata, Mahdi mesti keturunan kami. Nabi sebut sendiri, Nabi kata, Mahdi mesti ahli keluarga aku. Ahlal bait. Sama ada Al-Hasani, adapun Al-Husaini sahaja. Imam Mahdi mesti dilahirkan di Madinah. Jangan sekali-kali pegang mikrofon, saya lah Mahdi. Tu boleh baling kasut tu. Dia mesti dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Membesar di sana. Nabi tak pernah bagi tahu secara terperinci bilakah dia akan dilahirkan, tak ada. Seperti seorang bayi biasa yang lain kemudian membesar, Nabi kata sampailah umurnya di antara 30 hingga 40 tahun ketika itu beliau akan dibai'ah. Kalau 67 jangan mengaku Imam Mahdi. Yang dah lebih 40 tu habislah.